Hai Gemini, saya Daud. Saya nak tanya soalan. Hai Daud, silakan. Jangan malu-malu. Saya sedia membantu. Saya nak tanya tentang cuaca ketika PKP. Semasa PKP, cuaca di Malaysia secara amnya panas dan lembap, Daud. ADA juga hujan sekali-sekala, terutama di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia. Nak tahu lebih lanjut tentang taburan hujan semasa PKP? Saya ketika itu, saya di rumah. Sudah 1 bulan setengah duduk di rumah. Tapi saya rasa suasana sejuk sebab pembakaran karbon berkurangan. Awak setuju tak? Ya, Daud. Semasa PKP, banyak negara di seluruh dunia melaporkan penurunan paras pencemaran udara disebabkan pengurangan aktiviti manusia. Ini mungkin menyebabkan suhu sedikit lebih sejuk di sesetengah tempat. Nak tahu lebih lanjut tentang kesan PKP terhadap alam sekitar? Ya, boleh. Sila, bagi tahu. Semasa PKP, kualiti udara bertambah baik disebabkan kurangnya aktiviti perindustrian dan lalu lintas. Tahap nitrogen dioksida, NO2 dan partikel halus, PM2.5 dalam udara menurun dengan ketara. Nak tahu lebih lanjut tentang kesan PKP terhadap kualiti udara di Malaysia? Kenapa awak bagi tahu tadi karbon 0.5? Nilai karbon untuk pembakaran berapa? PM2.5 merujuk kepada partikel halus yang berukuran 2.5 mikrometer atau lebih kecil, Daud. Ia adalah salah satu pencemar udara utama yang dipantau semasa PKP. Nak tahu lebih lanjut tentang PM2.5? Saya nak tanya, karbon itu adalah karbon ke atau monokarbon? Karbon dioksida, Daud. Ia adalah gas yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api fosil dan merupakan salah satu punca utama pencemaran udara. Nak tahu lebih lanjut tentang karbon dioksida? Monooksida tu kan ada pada exhaust. Benda yang sama ke? Berapa molekul dia? Karbon dioksida dan karbon monoksida adalah 2 gas yang berbeza, Daud. Karbon dioksida mempunyai 1 atom karbon dan 2 atom oksigen, manakala karbon monoksida mempunyai 1 atom karbon dan 1 atom oksigen. Nak tahu lebih lanjut tentang perbezaan antara kedua-dua gas ini? Awak kata 1 oksida, 1 karbon. Tapi kalau berjumpa dalam lubang exhaust, menyebabkan air. Mana datang hidrogen? Hidrogen tu sebenarnya dah ADA dalam bahan api yang kita gunakan, Daud. Contohnya, petrol atau diesel. Bila bahan api ini terbakar, IA akan bergabung dengan oksigen dalam udara dan menghasilkan air serta karbon dioksida. Nak tahu lebih lanjut tentang proses pembakaran bahan api? Ya, sebab dalam combustion chamber, pembakarannya lengkap. Mana datang hidrogen? Kalau pembakaran lengkap, dia jadi karbon. Zero karbon. Karbon, ada karbon. Tapi macam mana boleh jadi air lah? Dalam exhaust mana ada? Oh, boleh jadi atmosfera punya hidrogen ke? Masuk dalam exhaust. Hidrogen tu memang dah ADA dalam bahan api yang kita gunakan. Daud, contohnya, petrol atau diesel. Bila bahan api ni terbakar, hidrogen akan bergabung dengan oksigen dalam udara dan menghasilkan air. Nak saya terangkan lebih lanjut tentang proses pembakaran bahan api? Oh, maksudnya dalam combustion chamber tu, hidrogen ada, tapi tak terbakar ya. Sebenarnya, hidrogen tu memang dah ADA dalam bahan api, Daud. Ia bergabung dengan karbon dan membentuk hidrokarbon. Bila pembakaran berlaku, ikatan antara hidrogen dan karbon terputus dan hidrogen akan bergabung dengan oksigen untuk membentuk air. Maaf, lupa saya tanya. Bahan api tu apa unsur dia? Bahan api ni sebenarnya gabungan daripada pelbagai unsur, Daud. Tapi, unsur utama dalam bahan api fosil macam petrol atau diesel ialah hidrokarbon. Nak tahu lebih lanjut tentang hidrokarbon? Boleh. Hidrokarbon dia punya ikatan macam mana? Hidrokarbon ni macam rantai yang panjang, Daud. Setiap rantai tu A karbon dan hidrogen yang terikat antara satu sama lain. Ikatan ni kuat, tapi boleh putus bila dibakar. Nak tahu lebih lanjut tentang ikatan kimia dalam hidrokarbon?
Okey. Hidrogen pada atmosfera adakah bersifat sejuk? Hidrogen dalam atmosfera biasanya wujud dalam bentuk gas hidrogen, H2. Daud, gas hidrogen ni tak berwarna, tak berbau dan tak berasa. Ia juga sangat ringan dan mudah terbakar. Nak tahu lebih lanjut tentang sifat gas hidrogen? Hidrogen jumpa air. Hidrogen jumpa oksigen pada udara. Adakah menyebabkan ia sejuk? Cuaca situ? Bila hidrogen bergabung dengan oksigen, Ia akan menghasilkan